Bukan kereta company, boleh ke apply permit tangga ni bos? Okey, kalau saya kata boleh, bersamaan dengan bohong lah. Jadi jawapan dia tak boleh. So apa-apa kena tukar pi atas nama company. Lepas tu baru boleh buat permohonan. Sebab bila dah company, rotek pun dia akan jadi double. Dia tak macam orang kata apa persendirian. Dia akan jadi persendirian syarikat. Lepas tu hampa boleh lah mohon benda-benda ni simpan. Nak cari dia macam mana, kami dah share dalam e-book kami. Kalau tak mau beli e-book pun tak ada masalah. Hampa pergi selongkap video-video yang tahun 2022, 23, 21 kot. Dan dekat muka buku, kami pernah buat penulisan. Macam mana nak apply benda-benda ni. Ada juga dekat muka buku. Kalau hampa rajin, bolehlah pergi selongkap, boleh cari lah. Kalau tak mau pening-pening, beli e-book. Dalam tu ada panduan. Thank you. Bye-bye. So, tak perlulah pening bawa tangga atas kereta.